isu itu sangat besar sekarang melanda kita, dan takat yang kita tengok, Masya Allah, masyarakat Muslim antara yang gagal besar dalam urusan mungkin kita ada beberapa kesilapan lain yang kita kena betulkan juga. Tapi kalau nak sentuh tentang satu bahagian lagi selain pada urusan porno dan kecenderungan untuk seksual di bawah umur dan sebagainya, yang kedua adalah kebiasaan kita scroll. Dia panggil kita sepatutnya purposeful scrolling, tapi ini kita scroll tak ada tujuan. Apalagi kau kata nak rehat, kita tertipu besar. Kerana kita duk tengok reels tu kan, tengok dari satu topik ke satu topik. Kau ada sedih, kau ada tengok depan mata orang yang baru bercakap, ya Allah teruknya keadaan di Palestin kan, tengok hancur separuh badan baby. Beberapa saat selepas tu dia duk gelak-gelak pula sebab reel yang datang tu yang kelakar kan. Apa jadi dengan kita? Kita tak sempat menghazam maklumat untuk menjadi tindakan yang sepatutnya, tapi kita dikawal macam robot, macam orang gila lah. Boleh menangis, lepas tu boleh ketawa, dan semua tu menjadi tidak ada makna. Dah habis tengok lah, dah gelak tengok ni pula, ni cerita aksiden kat mana pula, oh ni artis ni bercerai pula, lalu lepas tu penat pinggan pun tak basuh dah kan. Hak planning nak masak tadi cancel, order Grab. Maksudnya who are we actually? Dan keadaan scrolling yang berterusan ni sebenarnya memang memberi kesan pada otak. Dia sekarang ni dah ada istilah the popcorn brain. Otak-otak yang selalu meletup-letup dengan maklumat-maklumat yang tidak ada hala tuju dan makna, yang akhirnya menyebabkan anak kita, termasuk diri kita, kehilangan kekuatan untuk menyelesaikan tugasan-tugasan yang serius dan bermakna. Nak baca buku benda tak boleh. So otak tu dah macam berlubang-lubang. Dan ini sedang berlaku hari-hari. Pagi tadi sebelum keluar, semalam sebelum tidur, pagi tadi tak sempat sembang dengan anak-anak, tak ada keluar seawal pukul 7. Semalam sebelum tidur, Kak dah bagi tahu ni, sebab Kak duduk prepare ni kan, sembang dengan anak 17 tahun yang nak ambil SPM. Dia asrama di Seremban tapi dia balik. Cakap dengan dia, aware tak tentang ni? Kan? Rasa tak? Kan? Dia tidak akan menjadi tempat rehat. Jangan kata nak rehat scrolling, tak. Kan? Rehatlah dengan tidur. Itu lebih baik. Baca doa, tutup mata. Kan? Ataupun keluar, interact dengan alam. Kan? Di sini bukan tempat rehat sebenarnya. Dia akan mencabut fokus dan kekuatan kita. Dan anak-anak yang selesa dengan scrolling ni, dia memang kurang bersosial. Hilang minat bermain, padahal badan dia mahu. Tapi benda ni sangat kuat menarik dia. Hubungan dengan gadget tu. Mungkinkah kita pun, mak ayah ni, suami isteri ni pun kadang-kadang best friend dia dah ada best friend lain. Kan? Ini menjadi pihak ketiga. Tapi husband ada satu, wife ada satu, ada pihak keempat. Kan? Kita kadang-kadang merebut perhatian pasangan daripada ni. Hati-hati, siapa lagi yang nak menasihati kita di rumah-rumah kita? Pasangan kita lah. Kan? Dan iman kita. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. So kita akan cuba tengok, Kak ada cuba menyampaikan hajat-hajat tu dalam kadar yang termampu, dengan limitasi yang ada, bahawa bahagian pertama ni kita cuba faham anak kita, dan bila memahami anak kita tu bererti kita kena tahu realiti, kita kena kenal emosi, dan juga faham apa yang anak kita perlukan. Itu yang pertama. Yang kedua, cara. Dah faham keadaan, kena tahu the how part. Selesai what and why, maka kita kena cari how. Bagaimana nak buat menghadapi keadaan ni.
Kemudian alat yang paling besar yang kita ada adalah bahasa. Ini memang kalau guru-guru semua maklum lah kan. Alat mengajar mulut kita lah, bahasa lah. Yang lain tu alat bantu mengajar. Yang utama mengajar inilah bahasa lah. Dan kekuatan kita membina skrip yang masuk ke hati anak. Sebab kalau takat di telinga, tak ke mana. Apa yang kita usahakan tu. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kita akan tengok. Ini sains sudah membuktikan. Dan sebagai Muslim, kita dah cukup yakin bahawa alam ini bermula dari tiada kepada ada. Kan? Sains bercakap tentang teori Big Bang dan sebagainya. Apa pun kita jelas bahawa kita bukan satu-satunya yang ada di alam ini. Kita dicipta dengan pelbagai makhluk lain. Jadi kita cuba tengok anak kita ni sebenarnya the origin of anak kita. Dia bukan bermula dengan berada di rahim kita sahaja. Telah ada the grand design. Kita jangan terlepas pandang, sibuk tengok anak kita, lupa kata anak ini exist dalam satu perancangan yang sangat besar yang sifatnya akan kekal selama-lamanya. Walaupun dia bersekolah dekat Sepadu, Sepadu ini mungkin dia duduk 6 tahun sahaja, tapi anak ini akan wujud selama-lamanya. Kerana Allah menjanjikan kita ni ke syurga atau ke neraka, tapi kita akan ada. Bila masuk syurga tu Allah kata khalidina fiha abada, kekallah di dalamnya selama-lamanya. Kalau ke neraka pun ada yang akan ke neraka khalidina fiha abada. Jadi jangan ingat anak-anak ni lepas 6 tahun dia keluar, dia tak ada kat sini dah. Dia ada dan dia akan berdiri untuk menghujahkan kita insya-Allah ke syurga. Insya-Allah cikgu-cikgu ni dengan segala perancangannya, kita nak anak-anak ni bangun nanti menghujahkan kita ke syurga. Dan mak ayah lagi lah memang bukan jaga anak 6 tahun kan, 6 tahun, 16 tahun, mungkin sampai 60 tahun. Tapi selepas itu mereka akan tetap ada. Kita pun akan tetap ada, cuma mungkin berubah alamnya. Tapi inilah kita. Jomlah kita tengok. Allahumma salli ala Muhammad. Kak Wada akan cuba run satu video. Bismillah. Moga mana video kita Video ni boleh dilihat di YouTube. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tengok sekejap nampaknya tak ada suara. Okey. Kat sini pun tak keluar. Boleh dengar?
Okey. Teringin nak tengok lagi? Kan? Rasa nak faham je kan? Tapi nanti boleh search The True Size of Universe as We Know. Itu tajuknya, boleh cari. Dan kau tengok dengan anak-anak memang sangat bagus. Ajaklah tengok, jangan suruh tengok. Ajak tengok sekejap. Berapa minit je? Paling kurang ni sampai setakat ni tak sampai seminit pun. Saat-saat je. Ini dia berhenti tadi gambar apa? Matahari. Yang dot tu apa? Bumi. Kecil tak bumi? Kecil. Kita duduk kat mana? Maka sangat kecil lah kita. Kita ni with the entire universe, we are just a speck of a dust. Kita hanya setitik habuk. Dan inilah bumi yang kita kongsi dan kita berebut dan kita bergaduh dan kita berbunuhan dan kita bersusah hati dengan anak-anak kita. Inilah bumi kecil ini. Dan begitu besarnya matahari. Pemilik dia sama tak? Sama. Dan dengan Hubble teleskop, ada tak tahu kalau ada the latest, hari tu check ni takat tu. Dengan Hubble teleskop kita melihat bukan hanya ada satu galaksi. Kita galaksi Bima Sakti, the Milky Ways. Ada ribuan, mungkin puluhan ribu galaksi lain. Hingga kan ada saintis mengatakan dengan capaian yang ada sekarang teknologi, kita melihat bahawa bintang-bintang sebesar matahari ini mungkin jumlahnya sebanyak pasir di bumi. So how vast is the universe? Besar mana universe kat luar tu? Dan kecilnya kita ni. Nak kata kuasa Allah tu tak terbayang. Tapi sangatlah kita ini disayang oleh Allah. Sangatlah kita ini disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga Allah sangat kisah dengan kita. Dekat Zuiman, antara cara memulakan kelas yang kita disiplinkan guru ialah dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Kasih Maha Sayang. Allah As-Sami' is listening. Allah Al-Basir is watching. Kita nak bermula dalam keadaan mengiktiraf itu sebab Allah kisah. Satu bismillah kita itu akan dibalas dan menjadikan kerja diberkati. Kita anggap bismillah je pun, kan? Berbeza, berbeza minum air mineral yang sama, yang baca bismillah dengan tak baca bismillah. Lain. Alangkah ruginya bila mana kita dibukakan pintu-pintu langit untuk dibantu, tapi kita sombong. Aku buat sendiri. Nak minum air, aku minum air. Nak mengajar, kita mengajar. Kat rumah nak masak, masak. Kan? Kita tidak menyertakan Allah, sedangkan Allah Maha Besar itu sangat memperhatikan kita yang kecil, hatta apa yang terucap di bibir kita. Lepas tu kita kata, kenapalah tak menjadi, kenapalah anak aku masalah macam ni, kenapalah. Kan? Sedangkan adab yang paling utama dengan penguasa alam semesta, kita buat tak kisah. Okay? Jadi kita kena tahu Allah sangat sayang. Anak-anak kita ni sangat disayangi Allah. Ada yang membincangkan tentang syurga, sampai setiap orang ada namanya, ada rumahnya. Nanti akan ada ahli-ahli syurga yang berjalan. Dia tengok, kenapa rumah ni kosong? Tak sampai rupanya. Allah sudah menyediakan syurga. Tapi syurga kena dipilih. Kita tak boleh tarik anak kita masuk syurga. Syurga tidak didatangi dengan paksaan. Tu yang kita kena fikir, kenapa masalah kita dengan anak-anak kita ni
kerana kita tidak mampu menjadi pengaruh yang cukup kuat. Isu dia sekarang itu. Jadi daripada tadi kita cakap pasal perhubungan, hubungan ibu ayah dengan para guru kena kuat. Jadi anak dengan ibu ayah mesti kuat hubungan dia. Kita kena menempuh segala halangan untuk anak kita dekat dan rapat. Yang paling penting, dekat dan rapat dengan kita tu membawa dekat dan rapat dengan Allah. Itu isu dia. Sekarang ni kita hilang pengaruh sebab kita tak cukup rapat. Ya. Kak ada sangat bahagia tadi bila bincang dengan Cikgu Badrul Amin tentang persepsi terhadap rotan. Bila mana segala benda menarik anak kita kat internet, sampai dia duk mengidolakan entah artis mana daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah sebagai idola dia lah, kan. Kita pula nak bersegera merotan mereka dengan salah laku. Memang tak patut berlaku tu, kan. Bila cikgu sebut kata should be the last resort, sebelum kita terpaksa buang sekolah, kita akan usaha segala cara untuk apa? Bawa mereka dekat semula dengan kita. Rotan perlu. Rotan adalah sebahagian dari pendidikan, ada dalam sunnah dan dalam agama ini. Tapi bukan untuk sebarang diguna. Apalagi anak-anak yang kita telah terbiar di beberapa peringkat, ya. Tiba-tiba sampai kat kita, baru mereka nak mendekat, kan. Bukanlah Kak dah kata tak perlu ada rotan, perlu. Tapi sangat baik apa yang Cikgu Badrul Amin share tadi, kan. Kita ada step-step kita, kan, supaya dia menjadi kebaikan. Maka inilah, kenalkanlah anak-anak kita. Contohnya ayat Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Maksudnya, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang yang bertakwa. Syurga tu dah ada. Allah dah siapkan. Dan Allah dah ajak. Kita nak terima atau tidak ajakan. Kalau kita belajar tadabbur, bila macam ni kita terus kata, ya Allah, aku nak segera, ya Allah, tolong aku bersegera, ya Allah. Desainlah macam mana supaya hidup aku ini berada dalam kesegeraan kepada ampunan dan syurga. Dan kita akan minta benda yang sama untuk anak-anak kita. Dan kita kena memperdengarkan ayat-ayat begini kepada anak kita, untuk mereka survive their life here and the hereafter. Mereka kena ada fakta-fakta Al-Quran. Quran ni bukan hanya nak baca tapi tak faham, kan, apa yang Allah kata. So kita mula jadikan sembang-sembang. Ni antara skrip bahasa iman nanti, kan, skrip yang menggugah jiwa anak. Dia kena ada benda-benda ni. Kita kena melibatkan Allah dalam mendidik anak-anak. Kata-kata Allah tu anak kena tahu, mak kisah, ayah kisah, so dia pun kena ambil kisah. Anak itu cara belajar yang paling kuat adalah mencontohi kita. Sebab tu bila kita duk guna gadget, dia tak boleh berhenti kalaupun dia nak. Sebab melihat itu sangat kuat kesan dia. Ya? Kita nak anak kita lebih banyak dengan Quran, kita kena dengan Quran. Kita nak anak kita lebih banyak dengan buku, kita kena dengan buku. Kita nak anak kita berbahasa dengan baik, kita kena berubah, menukar bahasa kita. Boleh buat tak? Boleh. Boleh. Kena mahu dan kena minta dibantu oleh yang maha mampu. Minta pada Allah. Allah akan lorong, Allah buka segala pintu nanti untuk kita mencapai niat-niat baik itu. Ya? Tak akan mampu dihalang oleh sesiapa. Ya, bila Allah yang membantu kita. Ini hakikat yang kita kena tahu, bahawa pendidikan anak-anak ni finally akan bawa dia to the final destination. Malaysia negara yang punya rukun negara. Apa rukun negara yang pertama?
Kalau cikgu-cikgu biasalah, kalau kami yang tak pergi sekolah ni, balik zaman 70-an kan. Rukun negara yang pertama kan, apa? Percaya kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan. Kalau non-Muslim pun mereka ada percaya mereka. Kita Muslim, very solid. Jelaslah bahawa negeri akhirat tu hanya ada dua nama. Syurga atau neraka. Tak ada lah. Tak boleh kata, kalau tak duduk istana dapat rumah setinggan pun jadilah. Dia tak ada macam tu. Kat sini boleh beberapa design rumah kan. Sana is either you are the king or you are the queen kan. Kerana yang paling miskin di syurga akan mendapat seluas langit dan bumi. Orang paling miskin kat syurga. Memang raja dah, istana lah kan. Malaikat duk iring nak perintah apa kan. Hatta bila kita semua akan dapat individual rivers, bersungai-sungai. Sampai bila kita duduk kat syurga tu, mandi kat satu sungai, diberitakan seronok sangat. Sampai malaikat kena kata, Tuan, sungai susu tak try lagi kan. Dah bertahun-tahun ni baru kita punya, belum lagi hak ziarah mak ayah, adik-beradik, jumpa, berkumpul dengan anak-anak kita nanti. That will happen and we must work for it to happen. Bukan cerita syurga tu benda khayalan, dia iman. Dia sebahagian dari rukun iman. Tapi bersungguh tak kita meletakkan tu sebagai sasaran untuk anak-anak kita? Cerita syurga tu sampai tak sebagai satu yang benar-benar diperjuangkan? Kita kena tanya. Sebab di sana kalau tak duduk kat istana, anak kita bukan duduk rumah setinggan. Dia akan duduk dalam api, asap, nanah, darah. Dan hanya mendengar jeritan dan lolongan. Dia tak ada second choice. Negeri itu ada one. You have to choose. And the choice must be made now. Rumah di syurga dibina dari dunia. Dia bukan diangan-angankan. So we are in a very urgent situation. Dengan anak-anak kita yang kita sebut Gen Alpha dan sebagainya, banyak perkara yang sama. Betul? Mereka bukan orang yang jauh dari kita, generasi yang lain. They are our children. Anak-anak kita yang kita mahu dakap, dekat dan erat. Kena faham. Mungkin segala gen-gen ni memberi definisi tentang environment yang merupakan the majority. But we can choose to be different. Kita kena berbeza. Kita orang yang beragama. Kita yang kenal Allah. Kita yang faham syurga dan neraka. Kita membuat pilihan di rumah-rumah kita sendiri. Kat rumah tu tak boleh nak salahkan PM. Tak boleh nak salahkan sekolah. Rumah, kita lah raja dan Perdana Menteri. Apa yang nak masuk? Dan kita kena ada keputusan. Kita kena berbincang. Husband and wife kena discuss. Kalau Kak Ada pun ada, berbeza. Waktu Kak Ada tak setuju dengan Astro tu, contohlah kan. Husband lain lah, dia ada nak menonton channel sukan dia lah semua kan. Tapi anak-anak guna cara lain. Kak Ada macam cakap, tak mampu nak kawal anak-anak. Tak mampu nak gaduh hari-hari, penat. Cakap buanglah bang, bincang kan. Tapi dia nak, kata, tak apalah kalau you bring in, you be responsible. Cakap dah, Umi dengan Allah nanti tak mau jawab Astro ni. Tak mau jawab Astro ni, tak mampu. Kalau ni, abang kena letakkan syarat lah kan. I can help, tapi I cannot take the responsibility. Kita kena faham tu lah. Macam juga kita beli handphone, kita apa-apa keputusan kita. Jadi rumah kita, kita take charge. Okay? Sebab kita nak sampai syurga nanti kita kira anak kita semua ada. Cikgu Badul sebut 3 kan? 3. Nak tengok Along ada, Angah ada, adik ada. Kita nak cari dan jumpa semua. So that perception
kena cukup kuat. Kalau yang biasa dengan Mufti Man, dia kata never lose focus of jannah. Bangun pagi tiap-tiap hari ingat syurga, supaya kita bertahan dengan dunia, supaya kita tak apa bersusah payah, tak apa kan, kerana the focus is on jannah. Jadi pertahankan itu supaya ada kekuatan, insya-Allah. Dan ini adalah ayat yang sangat penting. Allahumma salli ala Muhammad. Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah suruh kita ingat. Allah mulakan ayat ni wa idh qala rabbuk. Bahasa Arab dan apabila. Tapi ulama akan terjemahkan terus dan ingatlah. Sebab bila Allah recall sesuatu event, ia bertujuan untuk kita ingat event itu. Jadi keadaan ini adalah satu pemasyhuran yang sangat penting. Allah buat announcement, kumpul semua makhluk itu, dan yang terbaik ketika itu yang berada di depan, yang paling mulia adalah para malaikat. Announce tentang apa? Sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Malaikat berkata, adakah engkau nak menciptakan di muka bumi ini orang yang akan membuat kerosakan dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dan memuji engkau dan menyucikan engkau. Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kau tahu. Ini kisah penciptaan Nabi Adam. Dan kitalah Bani Adam itu yang diceritakan oleh para malaikat. Nabi Adam sendiri mana? Menumpahkan darah. Tapi zuriat keturunannya, kitalah tu yang membawa kerosakan. Kalau Dr. Muhammad Iqbal membincangkan tafsir ayat ni, dia kata di awal penciptaan kita, Allah lah yang pertama-tama membela. Sebab Allah ciptakan kita dengan ilmu. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu tu? Allah tahu kita akan menumpahkan darah, membuat kerosakan. Tapi apa yang Allah sebut bila Allah kata Allah tahu apa yang Allah buat tu? Lebih tahu daripada malaikat. Allah tahu bahawa kita mampu memilih kebaikan. Dengan potensi baik dan jahat yang kita ada, kita boleh pilih jadi baik. Dan potensi baik itu lebih besar. Anak kita kena nampak, memang dia ada kecenderungan. Kan? Allah dah kata dah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang Allah ilhamkan pada semua jiwa fujuraha, jalan-jalan yang membawa kerosakan, wa taqwaha, dan jalan-jalan ketakwaan. Memang Allah pun tahu yang malaikat kata tu memang berlaku. Tapi Allah tahu potensi kita untuk berjaya, potensi kita untuk jadi baik. Kalau kita ni memang baik je, malaikat je lah. Tapi Allah sengaja mencipta kita sebab nak kita membuktikan, dan nak kita mengabdikan usaha kita untuk jadi baik. So kalau ayat tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami ilhamkan dua-dua jalan ni. Allah terus beri kekuatan kat kita. Allah kata apa? Qad aflah, sungguh akan menanglah man zakkaha, siapa yang memilih membersihkan diri. Kita dengan anak pun macam tu. Kita tahu anak kita ni boleh jadi yang pelik-pelik ni, yang terperangkap dengan segala pornografi dan aktiviti seksual yang tak apa-apa. Tapi mereka juga boleh jadi orang yang bertakwa. Kita kena kuatkan ini. Macam mana Allah dorong kita, qad aflaha man zakkaha. Abang boleh baik, abang anak yang baik sebenarnya. Nabi Adam pun ada buat silap dekat syurga, makan buah terlarang. Tapi dia bertaubat, dia mengaku. Iblis bila buat salah, bila derhaka tak nak tunduk, dia malah menuding kepada Allah. Engkau yang cipta aku dari api, sekarang nak suruh tunduk pada tanah pula. Nak
Iblis menolak mengakui salahnya, aba wastakbara. Kan, dah lah enggan, takabur pula. Tapi kita ajar